Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih rakan-rakan media yang hadir. Pada hari ini saya membuat tinjauan di stesen minyak Petronas Cyberjaya khusus untuk melihat bagaimana pelaksanaan SKPS, iaitu pembelian bahan api petrol subsidi di bawah SKPS ini menggunakan fleet card, iaitu kemudahan manfaat subsidi yang diberikan kerajaan kepada syarikat-syarikat pengangkutan awam, darat dan awam dan barangan yang telah pun kita umumkan bahawa permohonan untuk mendapat manfaat SKPS ini dan kemudiannya fleet card daripada syarikat-syarikat minyak bermula pada 15 September yang lepas. Kita telah buka permohonan tersebut dan setakat semalam jumlah kumulatif syarikat yang telah membuat permohonan SKPS sebanyak 9,712 syarikat yang melibatkan sebanyak 20,713 kenderaan. Ini untuk syarikat pengangkutan darat, awam dan juga barangan. Dan sekarang mereka secara berperingkat akan menerima fleet card daripada syarikat-syarikat minyak pilihan mereka, iaitu setiap syarikat boleh memohon maksimum 3 fleet card daripada syarikat-syarikat minyak, 3 syarikat minyak lah. Dan saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada syarikat-syarikat minyak yang telah memberikan kerjasama rapat dalam kita melaksanakan SKPS ini sejak daripada persiapan hinggalah pada masa kini, dan sekarang ini fokus adalah untuk kita menyegerakan pengeluaran fleet card kepada syarikat-syarikat yang telah diluluskan SKPS dan telah pun membuat permohonan. Namun apapun, sebagaimana yang telah kita maklumkan sebelum ini, sungguh pun mereka ada yang masih belum menerima fleet card, tetapi sebaik saja mereka ada rekod bahawa mereka telah memohon SKPS dan mereka telah membuat permohonan fleet card tersebut, mereka entitled untuk mendapat kemudahan bayaran tuntutan tunai.